Warga Pakistan jual aiskrim. Nampak? Siapa yang tak kenal Beruas adalah hotspot jalan yang paling teruk. Teruk sangat dah jalan, saya tengok. Alright. Dekat Serili Pump Oil. Kau bayang lori sawit ni dia orang masuk tau. Dia orang masuk, kau tengok jalan macam mana. Ini jalan ni gelap tau. Jalan sangat gelap. Lepas tu kau tengok pula permukaan jalan. Okey, situ penuh batu. Kau tengok tu, penuh batu. Kau tengok ni. Nampak? Kau tengok atas ni. Kau tengok permukaan jalan dia. Saya tunjuk. Nampak? Atas ni penuh batu. Nampak batu? Ni. Banyak batu. Nampak? Nampak ni? Dengan line jalan antara. Nampak? Nampak macam mana diorang buat tampalan. Nampak? Tampalan orang malas. Ni lama. Ni dah teruk. Apa ni? Gelap kiri kanan kelapa sawit. Kau bayang JKR bodoh kat atas sana. Saya nak bagi tahu korang macam ni ke korang jaga jalan? Saya tanya korang tengok sendiri saya tunjuk. Nampak ni? Okey. So saya bawa korang ke sini. Nampak? Kau tengok betul-betul. Macam ni lah JKR jaga jalan. Mesyuarat hari-hari, makan kuih ketayap. Kau duduk dalam aircon. Kau tak fikir ke? Sini jalan dah lampu tak ada. Nampak? Nampak tu? Okey korang. Ini orang pun boleh mampus macam ni. Ni line jalan ni dah kena tutup dengan apa kelapa sawit punya minyak. Nampak tu? Jadi hitam. Hitam lega macam hati diorang. Nampak? Teruk. Tengok. Suarat hari-hari. Cukup bulan ambil gaji. Lepas tu saya cakap, kau tengoklah dekat mana saya berada. Jalan tak ada lampu. Lampu kurang. Lepas tu pakai lampu oren. Bila lampu oren, siapa-siapa yang pernah ada rumah ada lampu oren jalan, korang tahu lampu jalan ni dia bukan sentiasa elok berfungsi. Diorang jaga fasiliti maintenance pun bukan selalu. Sebab ada kawasan kampung. Bila kawasan kampung, mereka ambil tahu pun macam last minute nak pilihan raya baru diorang buat kerja. Tu dah bodoh namanya. Jalan teruk macam ni, sepatutnya mereka dah ambil tindakan dah untuk melaksanakan sistem penyelenggaraan dan juga naik taraf. Itu baru betul sebenarnya. Bukannya naik taraf kereta baru, tayar baru, enjin baru. Ada pejero pun tak ada function. Bergerak sikit tengok jalan dah macam apa dah. Jalan Beruas ni teruk sangat. Dah macam muka korang dah. Hari-hari nak lalu-laluan macam kuda macam ni. Baik korang buang tak letak tanah merah lagi bagus. Puas hati jalan pun tak berlubang. Kalau macam ni nak bagi orang mampus namanya. Kau tengok macam mana permukaan jalan. Kalau orang mati kau susahkan siapa?
Kau dah tahu dah WM kecemasan kat hospital kerajaan ni dah lah sesak. Lepas tu gaduh lah nak apa fokus red zone kata hospitalnya. Kes kecemasan. Habis dah JKR buat jalan macam ni, atas alasan peruntukan tak ada. Tapi buat peruntukan dekat tempat sendiri tu elok pula. Banyak pula peruntukannya. Nak tunggu kes mati bas lagi baru kelang kabut ada duit. Pergilah fikir cari jalan macam mana nak selesaikan isu ini. Dah berapa tahun dah isu ni tak selesai-selesai jalan beruas ni. Kalau ada buat apa separuh-separuh. Jalan dah lah orang pakai lori apa semua. Lori sawit apa semua. Lori gajah, lori tua. Segala apa lori. Jalan hancur lebur. Kau tengok ni macam mana permukaan jalan. Perang. So inilah jalan dekat Beruas Perak. Dah macam chest. Kau tengok siapa kata chest? Kau tengok betul-betul. Inilah kerja kontraktor. Inilah orang panggil jalan chess. Kau ingat ada permainan kat Malaysia saja ada chess. Jalan raya pun JKR buat chess. Nampak? Bukan nak reti buat baru, buat tampalan. Itulah kerja dia orang. Yang kaya siapa? Orang sendiri boleh nilai. Teruk kan? Inilah dia. Apa tu? (21/8) A7. Cantik. Okay, jom kita tengok kat depan. Oh, siap ada dua lagi tarikh. Tapi kat depan ni panjang macam segmen. Apa tu? Nampak? Kawasan ni adalah kawasan estate. Bila kawasan estate, jalan gelap. Bila jalan gelap, tayar aspal tu boleh masuk dalam lubang tu. Panjang nampak tu. Nampak? Mana tak hancur jalan? Macam mana pihak mereka boleh mengizinkan pakai jengkau bawa sampai keluar? Pakailah lori. Ini company mana jimat sangat ni? Buat tu. Tu pasal jalan rosak. Kau tengok